Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Wa tatayyubun. Sudah dah. Wa sunnah dalata qauluhu wa tatayyub. Tatayyubun ma'tufun ala ghuslun. Ay wa yusannu li muridil jumu'ati tatayyub. Isti'amal tatayyub. Disunat bagi mereka yang mau pergi kepada jemaah, sunat akan tatayyub. Ni isti'malut tatayyub. Isti'malut tayyibi. Iaitu mengguna atau memakaikan bauan. Pakainya bau lah. Li ghairi sha'imin lah. Bagi lain daripada orang puasa, orang puasa leh. Tak ada haram. Makruh itulah. Terkadang bawa ke haram ada buah dah tu. Alal aujahi tu dah. Berlaku di atas kaedah orang yang puasa tak boleh pakai tatayyub lagi jemaah. Lima fil khabari sahih. Kerana ilat pada tatayyub itulah. Kerana wujida ada pada hadis yang sahih. Gapo? Pada annal jam'a bainal wusli wa lubsil ahsani wat tatayyubi wal insati wa tarkit takhatti yukaffiru ma bainal jumu'atai. Tengok lagi. Okey, kelakar. Sudah dah. Lima fil khabari sahih, kerana barang hadis kelebihan lah yang ada sebut pada hadis sahih, iaitu anna. Lima dia nah. Lima fil khabari sahih min annahu gitu. Min annahu daripada bahasanya annal jam'a, bahasa himpun bainal wusli di antara mani walub sil aksanan, dan pakai pakaian yang baik, mani, lepas tu pakai janguk, wat tatayyub dan boh minyak bahu, wal insati, dan pergi masjid perhati dengan khutbah. Insat. Pergi masjid perhati dengan isi kata khutbah, wa tarakit takhatti, dan tak lakah tekak orang. Dengan bahasa sah penuh dah, kita yang kacegi lah. Semua tu kalau hipung buat lagu tu semua yukafiru ma bainal jumaah. Mengkifaratlah ia al-jam'u tu lah. Ma akan barang dosa lah. Di antara dua Jumaat. Minggu ni minggu lapan. Kita buat minggu ni sama tahun sampai minggu lapan tu lah kifarat dosa kita. Seminggu. Wa tatayyubu bil miski afdalu. Dan bermula pakai minyak bahu tu sini. Wa tatayyub bil miski afdal. Bermula pakai minyak bahu bil miski, dengan misk kasturi tu lah. Pakai minyak bahu warna tu bahu kasturi, afdal, lebih afdal. Wala tusanu salatu alaihi inda syumihi. Ketika pakai minyak bahu agama, dan tidak disunat akan berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam inda syumihi, ketika ciumnya bahu. Tak sunat selawat. Bal hasuna istighfaru indahu. Bahkan baiklah oleh untuk istighfar, astaghfirullahalazim, indahu ketika syumihi. Ketika syumihi bahu kata astaghfirullahalazim. Tak sunat kita selawat. Kama qala syekhuna. Kama itulah sakut pada kata la tusannu itulah. Kata la tusannu salawat inda syumihi tu, kata tak sunat kita selawat ketika cium minyak bahu tu. Kama qala syekhuna, seperti barang yang telah berkata oleh syekh kami. Itulah. Wa nudiba tazayyunun bi izalati zufrin min yadai wa rijlai. Dan disunatkan menghiasi berjanguk. Janguk agama. Tazayyun bi izalati zufrin, dengan menghilangkan akan kuku, khak kuku dia cakap itu. Dengan khak kuku. Min yadaihi, daripada dua tangannya, warijlah, dan daripada dua kakinya. Sunat.
wala ihdahuma, wala dan tidak, wala dalam datu la yundabu tazayyun bi izalati zufrin min ihdahuma. Dalam wala la yundabu tazayyun, tidak disunatkan akan tazayyun, akan berjanguk dengan menghilangkan kuku sebelah dan dak sebelah, kaki pun sepatu gerak dak sebelah, tak sunat gitu. Pak kalau begitu fayukrahu, taprek lah, maka makruhlah ia apa tu, ia izalatu zufrin tu lah, izalatu zufrin min ihdahuma. Tak sunat kita kat kuku sebelah, tagus sebelah. Kapan tak sunat? Fayukrahu, maka makruhlah ia izalatu zufrin min ihdahuma. Wa sya'ri nahwi ibtihi, atah pada zufrin. Wa nudiba tazayyunun bi izalati sya'ri nahwi ibtih, disunatkan menghiaskan dengan menghilangkan akan bulu umpama ketiak, bulu tiak. Lagi wa'anatihi, tah itu lagi, disunatkan akan berjanguk bi izalati anatihi. Kata situ tak ada itihi. Nanti tu dah. Disunatkan akan berjanguk dengan menghilangkan akan bulu umpama tiak dan bulu umpama anatihi, bulu ari-ari. Semua tu kata sunat buat bulu tu, masalah bulu. Kata sunat buat bulu tiak, bulu ari-ari tu li ghairi muridi, li ghairi muridi tadhiyati, bagi orang yang tidak mau kepada gerbeh, fi asyri Zulhijjati, pada 10 hari Zulhijjah, pada 10 hari Zulhijjah, hari raya tu lah. Kalau orang tak mau kepada tu, tu sunat. Kalau orang mau nak gerbeh pada hari raya, kata tak sunat. Wazalika litima, wazalika itulah, wazalika zalika nadbu tu, nadbu tazayyun tu situ. Wazalika zalika apa, an-nadbu tazayyun bi izalati ila akhirih. Maka semua ni mula baca tu. Dan bermula dimakan itu kata disunat kata tazayyun bi izalati zufrin ila akhirih tu, kata sunat kat kuku, tangan dan kaki. Semua tu litibak muttaba'un bih, diikuti dengannya lah. Wa biqasti syaribihi hatta tabdua humratus syafati wa nudiba, ai wa nudiba, dan disunatkan biqasti syaribihi, dengan naik panjang selalu tu, disunatkan akan biqasti, dengan ni akan qasti, akan mengandai apa ni, guting mengandai misainya, misal saya hatta mengandai atau guting tu hatta tabdu, mengandai tuku je lah kau tu, hatta sehingga tabdu wa, sehingga nyata lah, zahir lah, nampak lah, oleh humratus syafati, oleh merah bibir mulut, oleh merah bibir mulut. Sunat kita guting atau mengandai atau cukup sehingga nampak merah bibir mulut. Di sini wala mengandai. Wa izalatu rihi karihin, dan disunatkan sini lagi noh, ambil tahan ulah. Dah kau lewah. Wa zalika qaluhu wa izalatu rihi karih birraf'i ma'tufun ala tazayyun. Wa nudiba izalatu, disunatkan izalatu rihin, cipak
Wa izalatu rihin karihin. Disunatkan menghilangkan akan bau karih yang tengik, yang busuk itulah, yang kuat. Sunat menghilangkan. Hilang dengan apa sini ada uyak. Dalam ada tu. Qauluhu wa izalati rih ila akhirih, bawah tu kata wa nudiba tazayyunu bi izalati rihin karih ai bil ma aw ghairi. Wa apa? Ni tawah ni kuah ni ai. Bukling ke. Wa wasakhin. Wa wasakhin. Atas pada kata rih. Wa nudiba izalatu wasakhin. Izalatu wasakhin. Disunatkan menghilangkan akan daki-daki cemar-cemar itulah. Wal mu'tamadu fi kaifiyati taklimil yadi, banyak simula. Dan bermula kaum mu'tamak fi kaifiyati taklimil yadai, pada kaifiyat cara-cara memotong, mengkerakkan akan kuku jari lah. Taklimil yadai akan zufri yadai. Kaifiyati taklimi zufri yadai, mengkerakkan kuku tangan ialah ayyab tadi'a bi musabbahati yaminih ila khinsi riha, bahawa mulai ia dengan jari telunjuk sebelah kanannya hingga mula situ hingga gi kepada ila khinsi riha, clicking tangan kanan tu. Telunjuk mulai daripada jari telunjuk tangan kanan pergi ke clicking anak jari lah. Summa kemudian ibhamaha, kemudian ibu jari kepada yamin. Situ dulu. Kabik ya. Tunjuk tengah. Atau yang imani anak atau ibu ada. Summa kemudian khinsiri yasariha. Lepas ada tu mulai pada clicking bagi jari yang kirinya. Anak jari kan tu kiri. Hingga pergi kepada ila ibham, pergi kepada ibu jari. Alat tawali di atas bertutur itu. Kalau dalam baju ria guna ni. Warijlai pada yadain. Wal mu'tamadu fi kaifiyati taklimi zufri yadai, tak kuku kaki. Ayya batadi'a bi khinsaril yumna ila khinsaril yusra ala tawali. Mulai ia dengan clicking kaki, anak jari kaki yang kanan hingga kepada clicking jari yang kiri. Maksud situ. Hingga kepada clicking anak jari kaki yang kiri. Mula situ. Dia tu. Alat tawali di atas bertutur juga. Asik. Ada air di sini. Hah? Gua. Wayam bagi al-bidaru bighusli mahallil qalmi. Wayam bagi ni wayusannu, disunatkan akan al-bidar bersegera. Wayam bagi al-bidaru, disunatkan akan bersegera cepat-cepat bighusli mahallil qalmi, dengan basuh akan tepat kerak, tepat potong daripada kuku atau jari lah, sunat terbasuh. Wa yusannu fi'lu zalika, dan disunatkan buat akan dimakan itu, akan kerja akan dimakan itu dalam dah tu at-tazayyun hal ini. At-tazayyun bima zikira lah, menghiasi dengan makan itu. Kerak kuku, kerak apa tu lah, cabut bulu-bulu tu. Disunat diperbuatkan mereka itu, akan dimakan itu yaumal khamis, pada hari Khamis. Pada hari Khamis.
Au bukratal Jumaati, atau pagi hari Jumaat. Pas subuh tu lah. Pagi hari Jumaat. Disunat buat hari Khamis atau pagi Jumaat. Dalam doa tu liwuru di kulen, semua tu ada riwayat lakau tu. Ada lakau. Bil isfari. Ada ni. Wa kuriha al Wakarihal muhibbut tabariyu, dan telah benci oleh muhibbut tabari, benci akan sya'ral anfi, akan bulu hidung, akan bulu hidung. Lagi pula hal keadaan qala yang berkata la ia Muhibbut Tabari lah. Dia kata bal yakussuhu Syahri Hajjad. Ada. Tu. Dalam tu ngolak tu. Nafwa. Dalam tu dah. Kat itu luar ni ada. Dalam ni dam tadi kau dah. Wa karihal muhibbut Tabari akan nat cabuk akan natfa sya'ril anfi, akan cabuk bulu hidung. Bal hal keadaan yang qala yang berkata Muhibbut Tabari, bal bahkan yakussuhu menggutinglah ia akan sya'na tu. Jadi kalau kita cabuk bulu hidung tu makruh. Hak sunatnya guting. Itu ya. Li hadisin fih, kerana ada hadis yang menyebut padanya pada qas fi qasnya, ada hadis royak kata sunat boleh kita terguting. Qala Syafi'i, telah berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man nazifa saubuh qalla hammuhu wa man tabarihu zada aqluh. Man nazifa, barang siapa. Dua bab sini. Nazifa, nazafa. Man nazafa, barang siapa bersih ia. Tak ada. Man nazafa saubu, barang siapa bersihlah oleh pakaiannya man. Pakai cuci semua. Qalla hammuhu, saja sedikitlah oleh duka citanya. Wa man tabarihu, dan barang siapa baiklah oleh bahu basdak. Zada aqluh, bertambah oleh akal. Kau cegah. Qauluhu qallahammuhu. Qauluhu qallahammuhu. Al-farqu bainal hammi wal ghammi. Beza di antara ham dan gham. Ham tu kau cerita juga, gham tu seperti juga. Kama qalahu Hulaimi, dia kata in anna, min anna, kalau anna, min annal hamma yansha'u anhu an-naum. Duka cita ni, serabut ni lah, terjadi daripada tidur. Sebanyak tidur. Wal ghammun yansha'u kau tengok lah. Yunsha'u anhu adamuhu, tak tidur. Beza tentu lah. Tidur banyak, duka cita. Tak tidur, ghamu. Itu lah. Wa sunna insatun li khutbatin ay sukutun ma'a isgha'in li khutbatin. Disunatkan akan insaf, perhati lah. Perhati, yang ni diam. Serta perhati dengan akan khutbah-khutbah. Disunat. Sunat diam serta perhati akan khutbah-khutbah. Wa yusannu zalika, disunatkan di makian itu insaf.
Wa illam yasma' al-khutbata, walaupun tak dengar ia al-khutbata khutbah duk belakang tu tak dengar, sunat diam juga. Naam. Al-aula li ghairi sami'i, bermula yang terlebih aula bagi orang yang tidak dengar khutbah tu lah. Aulanya ay yashtagila bitilawati wa zikri sirran, bahawa bermasgul serabut bergaduh ia dengan baca Quran atau zikir secara sir, perlahan-perlahan. Wa yukrahul kalam, dan dimakruhkan akan al-kalam ay indal khutbati. Tak ada. Dimakruhkan akan al-kalam bercakap ni indal khutbati ketika baca khutbah, itu makruh. Ada haram lagi. Wala yahrumu, dan tidak haram dah ia al-kalamu indal khutbati. Tak ada haram. Khilafan, takut pada kata la yahrumu tu. Khilafan menyalahi bagi segala imam-imam yang tiga. Ada setengah ulama kata haram. Aku lah nah, takut pada la yahrumu tu lah. Aku lu zalika adamu hurmah. Aku kata ni mereka tu, aku kata tak haram tu, kecek ni tu. Pakai makruh saja tu lah. Khilafan lil a'immah salisah. Tak supa segala orang ramai lagi lah, tiga orang. Halatal khutbati, ini takluk sini. Takluk pada kata yukrah, makruh. Makruh bercakap tu. Halatal khutbati yang situ. No. Ketika khatib baca khutbah. Ketika khatib mulai baca khutbah, itulah tak bolehnya. La qablaha, tidak ni la yukrahul kalam qablaha, qabla khutbah. Tidak makruh bercakap sebelum khutbah. Ada apa? Walau ba'dal julusi 'alal mimbar, walaupun selepas duduk di atas mimbar. Ni walau kanal kalam tu. Walau kanal kalam, dan adapun dikala ada dalam bercakap tu berlaku tu selepas daripada duduk al-khatib lah namanya. Duduk oleh khatib 'alal mimbari, di atas mimbar. Tak apa lagi. Tok khatib duduk di atas mimbar dah, tapi kita kecek apa lagi. Jangan ketika khatib baca khutbah tu tak boleh. Wala ba'daha, ni wala yukrahu al-kalam tu lah ba'daha, ba'da khutbah, tak ada apa. Ketika duduk baca khutbah tu tak boleh. Tak apa sebelum, tak apa selepas khatib naik di atas mimbar, dan tak apa selepas. Wala yukrahu bainal khutbatai, dan wala yukrahu juga tak makruh bercakap di antara dua khutbah. Sudah selepas tamu kecek susah. Boleh kita kecek di antara dua khutbah. Wala halad du'a lil muluk. Sebab tu juga la ni la yukrahu kalam, tak makruh bercakap ketika berdoa oleh khatib lah maknanya lil muluk, bagi raja-raja. Lagi wala tak makruh juga lidakhili masjid, bagi orang yang masuk ke dalam masjid. Bagi orang yang baru masuk tu sendiri. Bagi orang yang baru masuk ke dalam masjid. Illa malaikat ini takhaza lahu makanan. Malaikat jika ambillah ia dakhil tu, lahu baginya, bagi dakhil tu lah, makanan akan tempat. Yang masuk masjid tu tempat yang tak ada lagi. Lain pada orang masuk masjid dah, duduk siap dah. Lepas tu bangun pergi luar ambil semaya. Lepas tu masuk mula, tu tak boleh. Ada pun ni demo ni orang baru masuk masjid tu, tempat dah tak ada lagi. Luas sini, tak apa. La tak makruh bagi orang yang baru masuk masjid. Illa malaikat, ni tak boleh. Makruh. Illa malaikat ini takhadha malaikat tu lah, ambil lah ia dakhil tu lah. Lahu bagi dakhil tu makan, tempat dia dah. Tempat dia tu ada dah. Dia tu bagi start masuk semula. Ketika masuk semula jangan kecil.
Kerana tempat dia tu sudah ada dah. Dan wastaqarra fih. Kata Ittakhadha, ia ambil tempat baginya dan tetaplah ia padanya. Tempat ia ada dah situ. Tak boleh. Wa yukrahu lid-dakhili as-salam, dan dimakruh bagi orang yang masuk dalam masjid itulah as-salam wisalam alaih. Tu dia. Boleh. Orang baru nak masuk dalam masjid wisalam tak boleh, makruh. Makruh rezeki wisalam. Tapi apa lagi wisalam mesti wajib jawab sepatutnya. Wa illam ya'khud li nafsi makan, walaupun belum lagi ambil lah ia dakhil li nafsi bagi dirinya, akan tempat padat lagi. Makruh. Makruh dia. Kerana lishtighalil musallimi alaihim. Kerana bermasyghul. Kerana bermasyghul oleh muslimi itu alaihim, di atas mereka itu. Kerana sibuklah oleh seorang muslim. Ayat ana. Muslim kau ana, you nak baca ana. Musallam. Makruh bagi orang masuk masjid beri salam. Dan jika belum lagi ambil lah ia bagi dia ke tempatnya sekalipun tak boleh makruh. Kerana apa makruh? Yukrahu lidakhili salam tu. Lishtighali musallam. Kerana masruhlah oleh orang yang jawab. Orang yang jawab salam tu alaihim, di atas mereka tu. Tu dia. Mereka tu duduk dengan tebah. Boleh mau salam ke? Dia duduk sibuk dengan jawab salam dia. Kerana masyhur lah oleh orang musallam, orang yang dikenali salah itu alaihim, di atas mereka itu dakhil namanya. Tapi fa in salima lazimahu ar-raddu, maka jika beri salam lah ia, maka juga beri salam lah ia seorang. Tak ni dah dakhil itu. Lazimahum, lazimlah akan mereka itu dalam masjid itulah. Lazim oleh ar-raddu, jawab salam. Tapi makruh tu makruh lah. Tapi wa yusanu tashmitul atish.